Okey, aku rasa ramai orang Sarawak sendiri pun maybe belum pernah sampai Teluk Melano. And honestly, aku pun first time. Teluk Melano. Perjalanan dia memang jauh, tapi jenis jauh yang buat kau rasa macam best pula jalan macam ni. Daripada Kuching Sarawak, korang nak pergi ke Teluk Melano, naik kereta ambil masa dalam 1 jam 45 minit. And yes, kita orang bawa sekali baby 6 bulan untuk trip ni. Risky sikit lah, tapi honestly, aku rasa ini antara trip yang paling chill kita orang buat setakat ni. Okay guys, so bila kau kat Sarawak kan, dia arena tak ada tau. Okay? Time-time kau nak jalan way pergi Teluk Melano, nak keluar harap kan, dia berak macam biasa lah budak kecil. Air pula tak ada, no, bonus. Contoh air kat sini. Teluk Melano ni sebenarnya dekat sangat dengan sempadan Indonesia. And dulu, jalan nak datang sini tak mudah macam sekarang. Pan Borneo Highway literally ubah accessibility tempat ni. Sebab tu sekarang makin ramai start discover kawasan ni. And tempat kita orang stay kali ni, Enchon Retreat and Glamping Teluk Melano. ada dome, ada tent, ada beach vibes, ada healing vibes, and ada beberapa momen yang honestly tak expect akan stay lama dalam kepala. Especially tengok anak aku first time mandi laut. Priceless. So dalam video ni, korang akan ikut escape kita orang explore Teluk Melano. From long drives, beach mornings, Morning guys. barbecue night, Perak ayam. sampailah chaos travel dengan baby. So jom kita escape Teluk Melano, Sarawak. Okay guys, so tadi aku makan dekat Mam's Laksa. So aku dengan bini aku and kawan-kawan aku kat sini. So kita ada Botak, kita ada Ann, kita ada Aidil. Alright, so macam mana guys laksa? Mam's Laksa okey tak? Sedap. Sedap Korang makan apa ni? Mi kolok Mi kolok daging. So kat sini dia famous dengan laksa dengan mi kolok tau. So kalau korang ada kat Sarawak, ada opportunity nak datang sini makan, so korang try lah. Harga dia okey lah. Lepas settle makan, kita orang terus layan Pan Borneo Highway untuk journey ke Teluk Melano. Okay guys, aku dekat Enchon Retreat and Glamping Teluk Melano. Daripada Kuching Sarawak, korang nak pergi ke Teluk Melano, naik kereta ambil masa dalam 1 jam 45 minit. Dia jauh sikit tapi pemandangan yang korang akan nampak sepanjang perjalanan ke sini memang mantap, memang syok habis. Sebab kat sini dia punya highway tak sama lah macam kat KL. Alright, dia jalan je, sepanjang-panjang tu jalan je. And then mungkin this area tak banyak sangat, just kedai-kedai runcit orang-orang lokal kat sini lah. So bila korang nak datang sini, make sure korang isi tank penuh-penuh dulu. Sebab on the way nak ke sini aku tak rasa ada stesen minyak lah. Mungkin dalam kampung-kampung kecil tu ada, tapi tak sure sebab aku tak masuk. Alright, so nak tahu apa ada kat dalam ni, jom, let's go. So Enchon Glamping and Retreat ni, kawasan dia besar tau. Dia ada glamping macam dome, tempat kau nak main volleyball kat sana. Kat sini aku tak sure ada apa kat sini, so kau boleh buat lah apa aktiviti yang kau nak buat. And then dekat bawah pokok ni korang boleh lepak kat bawah ni. And dia ada tandas awam juga kat sini, besar juga. Kalau korang datang dengan family ramai, jangan risau sebab parking space dia start sini tu kereta yang aku sewa sampai belakang sana. So tak ada masalah kalau korang nak datang naik bas, 5-6 bas tak ada masalah. Sekarang ni kita orang nak pergi cari barang untuk nak prepare, nak buat barbecue bakar-bakar malam ni. Tapi still kita tak tahu lagi kedai tu kat mana, so kita nak round-round lah tengok kalau ada kedai kat sini. Jom. Kita orang keluar cari fresh produce sebab malam nanti plan nak barbecue. Tapi masalah dia, sepanjang jalan kat sini memang susah nak nampak kedai proper. Yang banyak cuma warung-warung lokal tepi jalan. So end up kita orang terpaksa tanya penduduk sini mana diorang biasa beli barang basah. So kita dah pusing kat kampung Teluk Melano ni, tak jumpa kedai tau. And then kita nampak lah satu makcik ni dia tengah basuh kain kat depan rumah. And then kita tanya lah makcik tu kan, dia pun tunjuk lah jalan kat mana kita nak beli macam fresh produce kat sini kan. Nasib baik ada local tolong guide. Direction dia pun legend. Cari tong air biru, masuk kanan, rumah warna oranye. Rupanya memang kedai dia macam rumah biasa. Memang sangat terkejut lah sebab apa? Betul-betul tempat lokal je akan beli barang kat sini. Kalau turis ataupun luar memang takkan tahulah ada kedai kat dalam ni. Kau tengok depan ni, rumah dia, kedai runcit, jual fresh produce. Depan ni, nah, pantai weh. Memang syok lah. Ni memang vibe yang kita cari lah. Ui, tengoklah tu. Kita tengok apa dia. Let's go. Ayamnya.
So kita akan guna barang-barang limited untuk nak buat barbecue kita. Pada ayam, and then adalah saya sebut kari, sos cili, and then barang-barang yang essential lah. Sembang jap dengan kucing ni, dia pesan kat korang jangan lupa subscribe. So aku datang dengan family aku kan, dengan aku bawa anak kecil aku seorang, baby lagi lah, umur 6 bulan macam tu. Bila sampai tempat ni aku macam tak sure lagi lah apa yang aku akan expect. Tapi bila aku dah sampai, memang expectation aku lain daripada yang lain lah. Apa yang unik, korang glamping berdepan dengan pantai Teluk Melanu. Untuk aku, jujur aku cakap, bila aku dengar Sarawak je, tak ada pun dalam kepala otak aku pantai. Tapi bila aku sampai sini, ya Allah, pantai dia lawa weh, lawa. Kenapa aku tak tahu daripada awal, aku pun tak tahu. Tapi lepas aku dah sampai ke sini, pantai dia biru babe. Right? Pasir putih Teluk Melanu. First time aku dengar. Ini Teluk Melanu, salah satu hidden gem yang ramai orang Malaysia sendiri pun belum pernah sampai. Kat sini tak ada beach club, tak ada deretan kafe hipster, tak ada turis beratur ambil gambar. Yang ada cuma pantai, laut tenang dengan vibe kampung yang masih dijaga cantik macam dulu. Cantik lah kat sini, tak ada orang lah. Ini bukan private beach tau, ini beach untuk public. Dulu nak datang sini kena naik boat, sekarang dah boleh drive terus sejak jalan Pen Borneo siap. Tapi pelik, tempat ni masih sunyi, masih belum disentuh crowd tourism macam tempat lain. Tak ada orang babe, aku dengan family aku je. Ni dom yang kita duduk lah. So depan dia, tengok tu, pantai. Right? So jalan depan tu pantai. Nanti aku akan tunjukkan pantai dia macam mana. Memang syok weh. Tapi sekarang ni panas, so aku tak mandi lah. Memang panas lah kat sini, serius panas. So dia berderet tau, depan pantai ni berderet dom. Lepas tu kat sana ada bilik sampai ujung sana. Kat sini ada 2 buaian. Kalau korang nak feeling kat sini, aku tak tahu dia macam ada event space kat kawasan ni. So kalau korang ada event nak kahwin ke apa, mungkin boleh lah kat sini. Aku tak sure lah, kena tanya lah management kat sini. Inilah tempat main volleyball yang aku cakap tu. Aku dekat satu kedai ni tau, kedai runcit, kedai goreng, warung lah, warung kat depan pantai ni. Nama kedai akak ni Cik Diah Cafe. So korang datang Teluk Melanu, korang cari kedai ni, and then korang try makan kat sini. Aku tak tahu lah lagi rasa dia macam mana kan, sebab tengah tunggu dia nak siapkan makanan, dia tengah goreng. So kita support lokal lah. Pakcik dengan makcik yang masak kat kedai warung ni, dia masak dalam gelap babe. Aku tak tahu macam mana dia masak dalam gelap. Dia biasa kot gelap-gelap kat dalam tu, tak lampu. So kita order lah air, nak makan-makan semua kan. And then makcik ni punya baik kan, dia ada beli buah tau, buah kristal. Aku tak pernah makan buah kristal. Buah kristal ni buah apa guys? Kalau korang tahu, komen kat bawah. So aku nak try ni jap, buah kristal. Nanti aku beritahu macam mana rasa dia. Dia bukannya jual goreng-goreng air je, dia ada kopok-kopok. Ni air lah. Ni Makaroni goreng. ha? Makaroni goreng. Ni ni favorite orang kat sini, makaroni goreng. Tengoklah dia kalau aku beli ke. Mainan pun ada kat guys. Kalau korang ada anak-anak nak main mainan, terlupa bawa mainan atas sini, beli yang mainan ni. Okay guys, korang nak tengok tak bilik dia macam mana? So yang first ni aku nak tunjuk is yang dom punya. Jom kita naik kat domnya. Sebelum korang naik kan, kat bawah ni kalau korang tengok, dia ada tempat lepak tau. Nampak? Syok kan? Tempat lepak. And dia ada sinki juga. Kenapa ada sinki? Kenapa ada meja makan? Sebab korang boleh buat barbecue kat sini. Mantap kan? So dia akan bagi space dekat bawah dom korang untuk korang nak lepak, chill-chill, bakar-bakar kat bawah ni. Barbecue pit dia dah bagi, arang pun dia dah bagi. So kelengkapan cukup. Apa yang tak ada is makanan lah. So itu atas korang nak makan apa, nak makan apa kan. Bawah dah settle, kita naik atas tengok apa ada. Let's go. So korang kena naik tangga dulu lah nak pergi ke bilik dom ni. Okay, sebelum masuk, aku nak tunjuk kat korang, kat luar dia, biasa kalau korang tengok kat IG story, ada Mak Saleh punya konten yang mana diorang lepak dekat net nak baring depan pantai. Kat sini pun ada. Tu dia guys. So korang boleh lepak dekat net ni, boleh baring-baring, duduk sambil layan pantai kat depan tu. Syok kan?
Okay, right. Jom kita masuk pula, tengok apa dia. Alright guys, so lepas korang masuk, bilik dom ada 2 queen bed menghadap pantai. So tingkap langsir korang boleh selak untuk tengok pantai. Bangun pagi-pagi, buka je mata, pantai kat depan. So jangan risau, bilik ni ada aircon, right? So tak panas, ada tandas, ada meja, and then semua kelengkapan lah, macam air mineral ada kat sini, cawan, cermin, lampu. So kat sini dia tak ada peti sejuk, so dia ada cooler. So basically korang belilah ais ke apa ke untuk nak letak dalam cooler ni. Jom kita pergi toilet je. Sebelum toilet, tempat nak gantung baju, right? Dia dom, so dia macam bulat je lah, right? So ni toilet dia. Toilet dia ni aku tak bagi jelajah lagi lah. Tak tahu lampu di mana ni kot. So tu lampu dia. Alright, ni toilet. Macam biasalah toilet dia ada cermin, ada sabun, apa semua dia bagi toiletries lah. And tempat korang nak shower kat sini, ada lah. Ni tandas dia. Pintu dia korang slide. Slide. Tapi memang function lah. Tengok katil dia pun bersih. Aku dah try duduk tadi, aku dah try baring. Memang mantap lah, memang syok lah kat sini. Lagi time korang bercuti pula, tengok depan mata pantai, memang best. Pengalaman yang jarang-jarang akan ada. Siapa yang ada plan nak bercuti kat Sarawak, memang aku recommend lah korang datang Teluk Melano, Enchon Glamping and Retreat. Memang mantap dia, memang syok habis. Macam aku bawa family aku tau. Aku, wife aku dengan anak aku yang paling kecil lah, nombor 3 tu. Umur dia 6 bulan macam tu. So untuk bilik yang macam ni memang sangat sesuai kalau korang nak bawa family. Even anak ada 2-3 pun tak ada masalah sebab katil besar, right? 2 queen. So korang mak bapak boleh tidur sebelah, anak-anak boleh tidur sebelah. And bilik pun besar. So memang diorang takkan lupa lah pengalaman diorang, mana bila bangun tidur nampak pantai kat depan mata. Macam tadi bilik dom besar tu sesuai untuk family room lah. Yang ni dia ada satu katil je. Jom kita pergi tengok bilik dom yang kecil pula. Oh, aku baru perasan kat sini. So kalau korang panas, korang boleh berteduh kat sini. Memang mantap, memang kawasan kampung lah. Betul-betul vibe kampung lah kat sini. Tak silap aku belakang tu tempat camping. So basically untuk family room ada 2 dom, and dom kecil ada banyak lah. And then tapak kemah kat belakang ni. Yang ada meja kecil kalau korang nak chill-chill lepak-lepak kat sini. Jom kita masuk tengok apa ada dekat dom yang kecil tu pula. Right, so lebih kurang sama, right? Tapi dia just ada single queen. And then aircon dia agak unik betul-betul tepi muka korang. Right? Ini ada langsir untuk sangkut baju. Tapi dia tak ada built-in toilet lah. So toilet kat luar. Barang-barang macam biasa, macam contoh tempat pemanas air, mineral, semua ada kat sini. Right, ni untuk yang bilik kecil sikit, dom kecil sikit. So sesuai lah kalau korang pasangan ataupun solo. Ni aku cakap tadi, toilet dia kat belakang ni. Malam tu juga kita orang barbecue. Start dengan bakar arang dulu, layan sampai betul-betul jadi bara. Sementara tunggu tu, kita orang prep apa yang patut. Potong bahan, susun makanan, perap sikit mana yang belum siap. Yang menarik tempat ni, kalau korang tak bawa perkakas ataupun barang-barang dia, korang boleh sewa tau, RM30. Dia ada bagi list. Sekarang kita tengah perap ayam. Tu dia ayam. So aku guna dengan barang-barang yang agak limited lah. Resepi rahsia lah, tak boleh beritahu lah. Okay, ni turun-turun aku je tahu. Lepas semua ready, terus start bakar satu-satu. Bunyi bara, bau ayam kena asap. Memang vibe camping tepi pantai tu terus naik. Yang best bila barbecue macam ni bukan sekadar makan je, tapi momen dia. Semua duduk santai, borak, gelak-gelak sambil tunggu makanan masak. Simple je, tapi malam macam ni lah yang biasanya jadi memori paling lama melekat. Alright guys, so macam biasa kalau korang glamping kan, inilah
aktiviti yang biasa korang akan buat dekat mana-mana pun. Kalau korang nak camping, glamping, so barbecue adalah aktiviti yang wajib. So lagi best kalau ada dengan family ataupun macam aku dengan kawan-kawan, dengan family aku sekali. So memang syok lah. Kalau korang nak bercuti ataupun kalau korang ada plan nak bercuti pergi Sarawak, korang book guna Agoda, jangan lupa guna aku punya kod Agoda Escape, semua huruf besar. Dekat promo code tu korang akan dapat up to 10% off. Right? Sarawak, mari. Sebab ada anak kecil kan, so anak aku kecil malam-malam dia dah tidur. Sekarang ni pukul 9-10 macam tu. So dah lepas masak, aku suruh wife aku turun makan dulu. So aku jaga je baby aku kat dalam. Jam. Daripada Enchant Glamping Retreat ni, dom kita kat sana tu, orang cross jalan ni, ada cafe kat sini. Right? Enchant punya cafe. So kat sini lah kita akan breakfast. Cafe ni dia betul depan dengan beach. So sebab tu nama dia Beach Cafe. Beach kat belakang sini. Kita akan makan kat sini. Pagi dekat Enchant Retreat and Glamping, kita orang breakfast dekat Beach Cafe dia. Menu dia simple je. Kita ada roti, ada telur, hotdog, nugget, and then kita ada kopi. Nak toast roti pun boleh. Macam ni apa? Margarine, butter, kaya, jam, chili sauce. Cuma makan. Bukan jenis breakfast hotel yang banyak sangat pilihan, tapi okey lah untuk alas perut sambil layan suasana pagi dekat tepi pantai. Memang lebih kepada vibe santai dia tu. Pukul 9 pagi, langsung tak ada orang. Cuma bunyi ombak, angin laut dengan satu kampung kecil yang masih hidup tenang dekat hujung Sarawak. Ayash nak pergi mana? Jom. Kita orang bawa baby 6 bulan mandi pantai kat sini pun rasa tenang je. Tak perlu rushing, tak perlu berebut space. Memang boleh betul-betul enjoy moment tu. Korang tengok belakang aku ni semua sampai ujung. Tak ada orang, babe. Aku dengan family aku je. Aku, anak aku, bini aku. See, tak ada orang. Ini pantai cantik, lawa. Tengok pantai dia panjang. Ini bukan private beach tau. Ni beach untuk public. Tapi tak ada orang. So aku dah enjoy. Lepas hang out dengan family aku kat sini. Honestly, kalau korang jenis suka tempat yang masih raw, natural and belum viral, datang cepat-cepat. Lokal ada tapi orang semua penempatan dia semua kat belah-belah sana. Right? Macam nelayan couple maybe. Air pantai dia pun tak sejuk, tak panas. Macam fresh. Dan pantai dia jauh sampai sana. Korang pilihlah spot mana yang korang nak lepak apa semua. Dan kalau korang panas, korang boleh teduh. Ada banyak pokok-pokok yang dahan dia keluar pantai tau. Jadi tempat teduh tu besar. Yang function lah kat sini. Tak ada orang kat sini. Kalau korang nak cari hidden gem yang tak ada orang, yang korang je, kat sini lah tempat dia. Sebelum orang lain dapat tahu, sebelum tempat ni ramai, korang datang sini. Sebab once tempat macam ni viral nanti, habislah. Mula penuh orang, bising, sesak, and rasa hidden gem tu hilang terus. Okay guys, so kita dah settle mandi laut. So dia dah makin panas. Si anak aku dia cuntu-cuntu. Ni dia. Right. So pagi tadi air pasang tau. Sekarang dia dah surut. Kalau korang tengok kan, dekat depan ni, ni ada air ni mengalir kat sini. Sebab ni air daripada yang pagi tadi, yang pasang punya. Dan sekarang dah surut. Sana belakang baru air tu, baru ombak dia. So cuaca dah start panas. Kita nak naik. And then nak cari makan, nak cari lunch. Kat sini susah sikit nak cari makan lah.
Tapi tak apa, ada je tempat makan. Okay guys, kita sekarang dah sampai dekat Taun Sematan. Alright. So lepas setengah jam kita jumpa Taun Sematan. Ni kat sini ya, tempat dia ada banyak kedai, ada banyak grocery, ada banyak restoran, banyak warung. So function lah kat sini. So sebab tu dekat sana bila kita orang tanya nak beli rokok ke nak beli apa-apa, diorang cakap semua kat Sematan, Parkway. So kita tak nak pergi sebab semalam aku sampai sini Sematan tu aku lalu, lepas tu jauh lagi baru sampai Teluk Melanu. So nak tak nak memang kena gerak Sematan lah. Kat sini ada macam contoh ni. Nampak tu, ada DIY. And then tadi kita nampak ada cold storage tapi version Borneo punya lah. Right guys, kita nak pergi makan jap. Tu dia ada banyak kat menu dia. Baik depan belakang. Aku nak try nasi berasap ni. Aku tak tahu ni apa benda. Mungkin sebab dia cili pedas ke apa ke kan. So aku try lah nanti. Kita dah habis makan. Nama tempat makan ni Habib Hotpot Cafe. Jom kita tengok kawasan tapak perkemahan dia pula. Ada miau-miau. So aku rasa ni bilik air dia. And then best lah. Dia boleh lepak juga kat sini. Alright, ni dia tapak kemah dia. Kita tengok kemah dia. Function lah. Right, and then kat belakang sana pun ada lagi kemah, nampak? So kat sini memang function lah. Dia punya vibe hutan tu memang function. Kita tengok kat dalam sana ada lagi weh. Oh, tu semua tapak kemah. Right, ni kemah lagi. So kalau korang dekat sini, korang rasa nak vibe hutan kan, memang sesuai lah. Kalau korang ada anak-anak, nak ajar anak-anak dorang macam mana hidup kat hutan ataupun vibe hutan tu macam mana, so memang tempat ni memang nak sesuai lah. Okay guys, so sekarang kita nak menyelusuri dalam tapak perkemahan dia. Besar tempat ni. Oh, ini lain sikit Tadi aku dah tengok kat situ. Okay, ni kawasan dalam sikit kat sini. Okay, belakang tu macam tempat kelapa sawit. So siapa-siapa yang nak rasa, nak vibe hutan kan, nak rasa survival kat sini, korang datang lah. And then wajib korang kena gigit nyamuk punya. Bukan dia nyamuk, mungkin binatang lain pun ada juga. Sebab batak lah. Dia batak pula. Jom kita tengok lah. Ni yang ke-3. Oh betul lah. Ada batak lah kat sini. Ada lampu. Itu dia. Okay guys, nampak tak? Ada batak ni. Okay, nampak tak? Ni. Ada batak pun dalam ni. Kalau nak camping, siap batak. I know. Ini tempat chill-chill lah, macam dekat meja dom bawah kita, countertop. Untuk nak lepak-lepak kalau kau ada kawan-kawan. Even ada family pun ni tak boleh buka kot sebab dia kunci bawah tu. Oh ya, kunci Dia mangga. Jom kita pergi lagi dalam. Sini aku rasa kalau malam-malam tak ada lampu tau. So kalau ada lampu macam tak feel lah korang camping kan. Dia bawa equipment sendiri. Kena bawa equipment sendiri. Korang lampu korang ke ni kita punya guide. Pak. Weh, dalam lagi tu. Oh, tu belakang Aidil ni tempat Okey, ni yang paling dalam kat sini. Aku baru je langgar sawang laba-laba. Aku rasa ada bathtub juga. Sebab sana Ada bathtub juga aku rasa. Ya betul, ada bathtub juga. Belakang tu hutan. ada family tent dengan couple tent, dia ada jenis. Ada sejenis. Yang belah depan tu dia family tent tau. Yang belah-belah belakang ni maybe couple tent ataupun solo. Untuk honeymoon. Untuk honeymoon, kalau korang nak honeymoon yang macam challenging, korang tak nak yang klise punya honeymoon, so korang boleh datang sini lah. Adventurous. Adventurous. Belakang sana lagi tak? Jom. Dalam lah tempat ni. Jom. Ya, ya. Ni lagi kita nak tengok ni, aku nak tengok lagi dalam. Tu single tent kot. Ni untuk solo. Oh, function. Make sure datang sini bawa minyak nyamuk Betul. Buat nyamuk, minyak nyamuk. Apa-apa spray lah yang untuk nak. Ya, patch. Mosquito patch ke. Betul. Sama juga. Boleh lah ni untuk couple tent, solo tent. Kat sini lah. Dia punya structure lebih kurang sama, cuma kawasan dia tu dalam dan luar macam tu.
So macam mana guys? Tapak perkhemahan kawasan Enchant Glamping and Retreat. Kalau korang rasa sure mantap nak datang sini, memang korang patut datang sini lah. Sebab tempat ni memang hidden gem teruk punya. Oh, takut gak naik tangga ni. Kecil betul. Kau faham kan Mak? Menggigil tak kaki kau. Aku dah try tadi. Ni kena pandang bawah tu, akan silap langkah punya. Ya, sebab tangga dia kecil gila. Hai, kita dah sampai di puncak. Kita dah berjaya tawan Enchant Glamping punya menara. Ni dia guys. Cantik oh daripada atas. Ya, sini lah checkpoint sunrise dan sunset. Tu dia guys. Baru dah nampak. Teluk Melanu ni sebenarnya masih banyak hidden gem yang orang belum teroka. Tempat dia masih tenang, vibe kampung dan nature tu masih kuat terasa. Air laut dia jernih, pantai masih bersih dan suasana dekat sini memang jauh dari hiruk pikuk bandar. Antara benda best pasal tempat ni, korang masih boleh rasa experience travel yang lebih original. Bukan tempat yang dah terlalu komersial atau penuh turis dekat setiap sudut. Sebab angin sepoi-sepoi basah sini, so kita lepak chill-chill kat bawah dom kita, bagi anak minum susu. Memang syok lah. Tengok anak aku. Kawasan peranginan dekat pantai pun masih under develop lagi. Tapi dah nampak ada beberapa proses pembangunan yang diorang tengah rancang untuk majukan kawasan ni. Dalam beberapa tahun lagi, tak mustahil tempat ni akan jadi antara destinasi pantai yang makin terkenal dekat Sarawak. Tempat ni dia dalam construction, Teluk Melanu. Jadi tadi tu nampak dah. So dia ada construction. Maybe dia nak bangunkan lah untuk nak naikkan tempat ni kan. Maybe dia akan nak tarik lebih ramai lagi pengunjung datang sini. Tapi buat masa sekarang, itu sebenarnya yang buat Teluk Melanu special. Jalan dia tenang, pantai dia luas dan suasana dia macam hidden paradise yang belum ramai orang discover. Kalau korang jenis suka cari tempat healing, camping, road trip atau nak lari kejap dari suasana bandar, tempat ni memang kena masuk bucket list. Datang awal sebelum hidden gem ni perlahan-lahan berubah jadi tempat viral dan mula sesak dengan pelancong. Ada siapa-siapa plan nak bercuti, datang Sarawak, datang dekat Enchant Glamping and Retreat. Memang best. Memang mantap, memang syok. Pantai private, tak ada orang and then memang secluded. Memang this is hidden gem dekat Sarawak ni. Alright guys, so kita nak check out. Korang nak book, aku letak link dekat description. Dan kalau korang nak guna Agoda, korang boleh guna promo code aku, Agoda Escape, dan korang akan dapat up to 10% discount. Panas babe sini. Aku dah berpeluh-peluh lah ni. Mari kita. Hidden gem Sarawak yang korang kena datang, yang korang kena rasa sendiri pengalaman lepak kat sini, mandi laut kat sini, lepak kat glamping ni. Thank you Enchant Glamping and Retreat. Okay bang, selamat jumpa lagi bang. Alright, thank you bang. Okay, sekarang aku bagi tahu macam mana rasa buah kristal tu. Ni guys, buah kristal. Try satu, aku tak tahu lah mana yang elok tak elok kan. Kak, kopek je kak dia punya kulit. Kak tu busy. Ya tu kot. Kak tu busy masak. So aku kopek je. Macam ni. Tak rasa buah kristal. Tu aku nak rasa. Ya, aku rasa dulu kan. Dia macam nasi, dia macam rambutan. Tak juga. Oh, ada yang bagus deh, ada yang bungkus sebab kuah dah lalu dah. Mana? Rasa dia macam rambutan tapi yang tawar punya. Tapi dia berlemak. Ya, Ini dia bau dah. tak tahu yang ni elok ke tak elok ke. Rasa yang ni elok kot. Tak elok macam dah muntah lah. Ni elok, ni elok. Pedas tau.
Jatuh kan?